Kita balik ke pejabat jap. Sebab Bella dia penat sangat, dia kena tidur. Mana ada. Tak ada, dia tak cukup tidur. So dia akan diwajibkan untuk tidur dulu sambil saya dan sahabat-sahabat pergi ke solat Jumaat. Maybe boleh pakai seatbelt tak? Kereta dah bergerak tak? Over. Tengok, dia gembira. Pertama kali dapat menasihati saya untuk pakai seatbelt. Muka gembira. Ni muka bangga Ya Allah. Yang ni punya lock ada ke tadi? Siapa tolong? Apa? Brake punya lock. Apa jadi? Mana lah aku tahu? Oh, dia apa? Tutup. Cuba stop. Tutup kereta. Okay. Tak, apa jadi?